Okay, Assalamualaikum. Hari ni ada enjin kancil. Okay, enjin kancil ni dia buat dengan kita overhaul lah. Kereta dia memang dah teruk, kilometer pun dah ratusan ribu lah. Memang daripada sejak beli sampai ke hari ni memang tak pernah buat overhaul general. So kita recommend dia untuk general overhaul dan rebuild lah. Sebab piston dia pun dah goyang. Kalau kita just buat untuk overhaul je memang tak jadi lah. Lepas tu kat sini kita nak terangkan untuk enjin kancil ni dia ada untuk breather. Breather ni di mana udara panas hasil proses enjin ni beroperasi, dia akan hasilkan udara panas dan udara panas ni akan keluar lah daripada enjin ni. So untuk kereta kancil ni dia dah tersumbat ni. Breather punya tempat ni dah tersumbat dah ni. Langsung tak ada udara yang boleh keluar dah. Sebab tu kereta dia leaking sana sini, banjir. Tu satulah. Daripada batu piston ring memang dah habis. So kita buatlah. Jadinya untuk kes kancil ni kena pastikan lah benda ni jangan tersumbat dan jangan ada kemik-kemik kawasan ni. Sebab bila kemik-kemik kawasan ni, dalam ni lubang dia akan sempit dan sempit dia akan membuatkan dalam ni pressure dia tinggi tau. Masalah dia akan tendang pada semua oil seal. Okey. Jadi ni boleh tengok lah. Yang asal dia macam ni, kemik-kemik macam ni. Dan ni kita dah bersihkan tau. Kejap sebelum ni penuh dengan kerak taik minyak enjin kat dalam ni. So ini yang kita buat. Kita potong terus. Kita ambil satu pipe lain yang sama besar dengan ni. Kita welding terus kat sini. Yang baru ni nanti kita akan pasang. Sini lokasi dia. Pasang pun kena ikut balik lah. Macam ni. Pipe ni nanti akan pergi ke air cleaner. Kena pastikan juga yang dekat air cleaner tu jangan tersumbat. Dan hose yang pergi ke air cleaner tu jangan tersumbat atau retak atau patah. Pastikan dia clear lah sampai atas. Okey. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.